Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah headset yang terbaru daripada Earphone, model Earphone Wave Live. Apa yang membuatkan saya rasa menarik tentang headset ni, dia bukan dalam kategori premium punya headset, tapi dia punya spek dia dah standing dengan premium punya headset. Dia dah support customization apps. Lepas tu dia ada active noise cancellation. Lepas tu driver dia punya size pun 40mm. Agak besar jugalah bagi sebuah headset dalam kelas yang pertengahan ni. Bateri dia pun dapat bertahan lebih kurang dalam 60 jam. Lepas tu ada banyak lagi lah benda-benda yang best tentang headset ni. Jadi dalam video ni kita akan buka tengok headset ni, apa yang ada dalam kotak bila anda beli, macam mana rupa fizikal dia, bila kita pakai tu selesa ke tak, apa yang ada kat dalam apps dia, dan macam mana kualiti audio dia. Semua saya akan test dan saya akan cerita kepada anda. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, dekat kotak dia, dekat bahagian depan ni, dekat sini penjuru bawah ni, ni dia punya main highlight lah untuk produk ni, apa yang special tentang produk ni. Okey, dia ada hybrid active noise cancellation. Lepas tu dia ada 40mm composite dynamic driver. Lepas tu dia ada 4 mikrofon AI algorithm for call. Lepas tu dia ada 60 jam playtime. Okey, kita buka tengok. Okey, dalam kotak kita cuma dapat 3 barang ni je. Satu user manual, satu USB cable Type-C ke Type-C, dan main produk kita, Earphone Wave Live. Okey, headset ni dari segi design dia simple dan nampak casual. Dia bukan macam design ala-ala gaming, ada RGB apa semua, dia tak ada. Dia clean je. Lepas tu kat sini dia ada dia punya brand Earphone dekat sini. Dia punya kiri kanan dia ada brand Earphone. Dan dekat atas tak ada apa, kosong. Dia tak ada Earphone dekat sini. Lepas tu dia punya body ni semua keseluruhannya adalah jenis plastik. Okey, dia punya span kat atas ni okey. Saya rasa kalau pakai pun rasa comfort je kat atas kepala. Lepas tu dia punya padding pula, kita tengok padding dia. Padding dia kalau pegang tu memang sedap lah. Bila pakai nanti tak tahu macam mana kan. Sekejap lagi saya akan try. Okey, dalam ni kita boleh tengok dia ada L dengan R lah. LR ni stand for left dengan right lah. Lepas tu dekat bahagian dia punya bawah untuk padding headset yang di bahagian sebelah kanan ni, dekat sini lah dia punya control apa semua. Dia ada dekat sini. Okay, first kali dia ada dia punya mikrofon. Dia ada 2 mikrofon kat sini. Lubang mikrofon ada 2. Satu sini, satu sini. Okay, lepas tu yang sebelah sini tak ada apa dah. Okay, yang kat sebelah sini dia ada button NC ni noise cancellation lah. Lepas tu kat sini ada satu, dia kecil je. Tak tahu anda nampak ke tak. Dia ada, jom saya bagi dekat sikit. Anda nampak tepi noise cancellation lah. Ni dia punya indikator power lah. Lepas tu kat sini dia punya untuk naik turun volume. Power button dia kat tengah-tengah ni. Lepas tu tak ada apa dah. Itu je. Dia tak banyak benda sangat. Ok, jadi kita cuba on dulu. Kita akan connect dengan phone. Kita on, tengok dia menyala. Dia berkelip. Ok, jadi sekarang saya akan connect dengan phone dan kita akan tengok dia punya apps dia, apa yang ada kat dalam apps dia. Ok, apps dia anda boleh download daripada Google Play Store je. Nama dia Earphone Audio. Macam ni. Logo dia pun macam huruf U, apa tu dia warna kuning. Ok, macam saya dah siap download. Saya terus tekan open. Ok, macam apps ni saya dah siap connect dah. Cara nak connection dia macam biasalah, anda buka Bluetooth, anda connect, lepas tu dia akan connect lah dekat apps dia ni. Ok, dekat sini ada semualah yang saya dah pernah guna. Ini dia punya earbud yang sebelum ni yang saya pernah guna. Ok, yang mana yang aktif, dia akan keluar simbol connect. Lepas tu dia akan duduk kat atas sekali lah. Bila tekan, ok, dia masuk pada dia punya bahagian customization. Dekat sini first kali kat atas. Ok, kat atas dia punya percentage battery. Lepas tu kat bawah ni nama dia lah. Lepas tu kat sini sinilah kita boleh set. Kita nak normal mood, ambient sound, wind noise cancellation dengan noise cancellation. Wind noise cancellation ni dia punya cancellation tu tak kuat sangat lah. Kita still boleh dengar bunyi daripada luar. Dan noise cancellation ni memang dia hilangkan terus semua bunyi daripada luar. Kebiasaannya lah. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan test semua ni. Saya akan pakai, saya akan test. Lepas tu kita akan tengok lah macam mana dia punya audio dan saya akan cerita balik kepada anda. Lepas tu kat sini dia ada game mode. Game mode ni dia akan boost lagi signal strength untuk dapatkan latency yang lebih baik lah bila kita guna, sama ada kita tengok movie atau kita main game. Ok, untuk equalizer dia, sini ada banyak lah. Dia sama lah. Equalizer dia memang banyak. Memang banyak. Anda boleh pilih mana yang anda suka lah. Tapi kalau kata kita tak suka dengan semua preset audio yang ada kat sini, kita nak custom sendiri pun boleh.
Kita tekan sini. Okey, dekat sini kita boleh tune lah ikut macam mana yang kita suka kan. Nak tinggi mana, nak rendah mana sampai kita dapat betul-betul audio yang kita suka. Kalau kita macam tak ngam apa yang kita buat ni, nak patah balik tekan ni. Okey, dia akan centerkan balik. Lepas tu kita boleh sambung tune balik. Kita nak macam mana audio dia. Okey, kita keluar balik dekat dia punya muka depan ni. Tadi kita masuk dekat earphone equalizer kan. Okey, dekat bawah dia ada dia punya customization control. Masuk kat sini. Okey, untuk setiap button yang ada dekat headset ni, macam dia punya plus minus apa tu NC ni, semua kita boleh set semula nak jadikan dia apa. Macam contoh dekat plus button ni, dekat sini kita boleh pilih tap once, okey, dia jadi apa, tekan sekali jadi apa, kita boleh ubah kat sini. Sama juga, semua button kita boleh custom balik, kita nak ubah jadi apa semua kita boleh buat. Dekat dia punya noise cancellation pun kita boleh tukar bagi jadi lain function ni bila kita tekan. Okey, kita keluar balik. Lepas tu bawah lagi dia ada dual device connection. Kalau kita nak connectkan headset ni dengan device lain, kita boleh control semua dekat sini je. Maknanya phone ni akan jadi main, dan bila kita connect dengan device lain, dia akan keluar kat sini. Jadi kita boleh nak enable atau disable mana satu device pun, semuanya kita control dekat sini. Okey, kemudian dekat bawah lagi dah tak ada apa dah lah. Cuma dia punya automatic shutdown kita boleh set pada berapa minit. Lepas tu product tutorial, FAQ version apa semua, itu je lah. Tak ada apalah untuk apps dia. Okey, jadi saya akan try headset ni. Kita akan tengok macam mana audio quality dia bila kita main game, tengok movie dan segala-gala lah saya akan try. Jadi kita akan jumpa balik lepas ni. Okey, jadi saya dah test earphone Wave Live ni sepanjang malam dan saya dah guna untuk main game, dengar lagu, tengok movie. Lepas tu saya ada connect dengan PC, dengan smartphone pun saya ada connect juga. Lepas tu dengan konsol pun saya ada connect juga. Saya dah try semualah. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Yang pertama sekali, macam mana dari segi keselesaan dia. Okey, bagi saya dia punya clamping dia memang kuat. Kalau saya pakai tu, dia memang dia kedap habis, dia tutup. Memang tak ada audio leak lah. Lagi satu macam bunyi angin apa semua memang dia tak dapat nak masuk lah. Kemudian dari segi feature lah, dia punya noise cancellation dia bagi saya memang sangat okey lah. Bila mana kita pakai headset ni, lepas tu kita aktifkan dia punya noise cancellation, macam magic, tiba-tiba bunyi kat luar semua hilang. Lepas tu dia punya apa, dalam yang kita pergi kat dalam apps tadi kan, dia punya preset audio saya dah try satu-satu. Memang dia punya tuning audio untuk setiap preset tu memang sangat okey. Okey, untuk dia punya audio memang bagi saya sangat okey lah, sebab driver dia pakai pun besar 40mm. Jadi dengan driver yang besar ni, kita takkan dengar audio picking. Lepas tu dia punya sound stage dia pun memang sangat bagus lah. Kita akan dengar macam kalau macam kita tengok movie ke apa ke, dalam dewan ke apa ke, kita rasa macam betul-betul duduk dalam tempat yang luas. Kita dengar bunyi bergema macam betul-betul kita ada kat environment yang besar. Lepas tu kita boleh dapat beza lah, bunyi subjek jauh, bunyi subjek dekat apa semua kan. Dari segi quality bass pun sama juga dengan driver yang besar ni. Dia punya deep bass apa semua memang tak ada bunyi pecah langsung. Dia punya high bass pun tak ada pecah. Saya dah test macam-macam babak kalau macam tengok movie tu, babak meletup ke, race ke, semua saya dah test lah. Memang tak ada bunyi picking langsung kat dia punya bass. Kemudian dia punya mix sound pun bagi saya memang dia bunyi dia tak tajam sangat lah, tapi clear lah. Kita boleh dengar semua detail apa semua kan dengan jelas, tapi dia tak tajam sangat. Jadi dia tak ada, kalau dia tajam sangat dia akan membawa kepada picking juga kalau mic audio tu terlalu tajam sangat. Bagi saya dia okey lah, dia sedang-sedang, dia tak ke arah picking. Kita dengar still, kita boleh dengar dengan jelas semua detail-detail macam kaca pecah apa semua kan. Bunyi yang halus-halus tu kita boleh dengar clear, tapi dia tak tajam sangat kan. Tapi okey lah, bagi saya memang okey. Untuk dia punya surround sound pun memang sangat okey. Saya tengok movie cerita perang kan, macam bunyi kapal terbang lalu apa semua kan. Tapi headset ni dia tak support Dolby Atmos lah, dia cuma stereo je lah kan. Jadi kita akan dengar bunyi kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu je lah. Tapi okey lah, dia punya quality bass, dia punya quality stereo tu memang, bagi saya memang sangat okey lah. Dia punya surround sound apa semua kan, macam bunyi lalu, dia punya transition daripada nak kanan nak ke kiri tu kita dengar dia smooth, dia pergi kan. Dia tak ada macam zap ada kat sebelah, tak. Memang real lah. Memang dia boleh bagi 3D audio lah bagi saya untuk dia punya stereo tu, dari kanan kiri kanan tu semua kan. Dari segi latency audio, yang ni salah satu benda yang saya sangat suka dengan produk earbud ataupun headset daripada earphone ni. Dia punya latency memang sangat bagus. Dia memang dapat bagi low latency punya audio lah. Kalau kita dengar macam kita tengok movie ke apa kan, kita tak on game mode pun, tapi dia punya delay tu memang sangat, bukan tak ada, tapi sangat minimal. Kalau kata kita tengok movie, saya rasa kita tak on game mode pun boleh. Kita boleh tengok movie, boleh layan movie. Kita nampak mulut bercakap dengan audio yang kita dengar tu dia tak lari jauh sangat. Tapi kalau kata main game tu, anda kena
onkan game mode lah. Dia akan increase lagi dia punya signal strength tu. Jadi delay tu kita dah tak nampak lah bila kita on game mode. Macam sebelum on game mode tu, bagi saya kalau anda nak tengok movie ke dengar lagu ke, anda jangan on game mode lah. Anda biar dia off dia punya game mode. Sebab bila on game mode ni macam biasalah, dia akan kuat lagi, dia guna kuasa bateri. Jadi dia akan drain tak silap saya, dia 2 kali lebih cepat lah kalau kita on game mode. Jadi game mode ni hanya betul-betul untuk main game je lah. Macam produk-produk untuk kategori entry level ni, biasanya kalau kita tengok movie pun saya suruh on game mode. Sebab bagi saya delay dia tu memang sangat teruk lah. Dan satu lagi benda, kalau kita tengok kat kotak tadi, dia ada mention kat sini high resolution audio. Anda nampak kat sini high resolution audio. Bila saya dengar, sebab saya biasa dengar headset yang guna high resolution audio tau, bila saya dengar dia macam tak sampai. Macam dia bukan high resolution audio. Bila saya check balik dia punya product description apa semua kan, baru saya dapat, rupanya nak dapatkan high resolution audio, anda kena cucuk dia punya anda kena guna kabel, cucuk type C sini ke smartphone, ke tak kisah mana-mana device pun, mesti kena guna kabel, baru anda akan dapat high resolution audio. Kalau anda guna connection melalui Bluetooth, anda takkan dapat high resolution audio. Tapi bagi saya, walaupun dia bukan high resolution audio, anda guna connect melalui Bluetooth, dah okey dah dia punya audio quality dia. Cuma kalau anda guna wire, dia akan guna high resolution audio, lagi okey lah, dia akan increase lah semua benda, dia punya quality audio tu. Bagi saya, Earphone Wave Live ni merupakan headset kelas pertengahan yang the best lah. Sebab saya ingat headset kelas pertengahan yang sebelum ni, mana ada support active noise cancellation apa semua, customization apps apa tu, ada preset apa semua. Dia biasanya yang ada semua tu sebelum ni dekat headset yang orang kata yang premium punya lah kan, yang macam JBL yang harga sampai nak dekat 7-800 apa semua, macam yang harga bawah 300, lagi-lagi bawah 200, anda tak dapat semua tu. Tapi dekat Earphone Wave Live ni anda dapat lah semua tu. Jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya tentang Earphone Wave Live ni. Sekiranya anda berminat dengan Earphone Wave Live ni, saya dah sediakan link pembelian dekat dalam ruangan description dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.